Memang betul ke season ni season Arsenal? So guys, dekat game week 27, kita betul-betul dapat tengok Arsenal memang nakkan Premier League untuk season ni. Sebabnya kita tengok macam mana diorang boleh kontrol dan juga pegang pasukan Tottenham Hotspur sepanjang perlawanan dan berjaya untuk menang 4-1. Dan Gyökeres dan juga Eze nampaknya kali ni sangat-sangat menyinarlah untuk pasukan Arsenal menentang dengan Spurs baru-baru ni. Walaupun City berjaya menang untuk game week 27 ni, tapi Arsenal berjaya untuk jarakkan lagi kedudukan diorang dengan berkelebihan satu match. Tapi apa pun kita tak tahu untuk the next game, tapi pada aku rasa kali ni Arsenal memang boleh lah untuk menang Premier League sebab diorang punya momentum dan juga diorang punya winning mentality tu sangat tinggi untuk game week 27 ni dan juga untuk season ni. Untuk game pagi tadi, nampaknya Mamat Manchester United tu dapat untuk continue dia punya countdown untuk potong rambut dia sebabnya Manchester United dapat untuk catatkan kemenangan menentang dengan Everton dengan jaringan daripada Benjamin Sesko. So aku rasa Manchester United bawah Michael Carrick ni memang betul-betul different team. Untuk game malam tadi, aku rasa diorang tak berjaya untuk kontrol keseluruhan game, tapi kita dapat tengok macam mana defensive line pasukan Manchester United dan juga attacking line yang berjaya untuk convert chances walaupun satu dapat untuk secure diorang punya kemenangan untuk game pagi tadi dan juga dapat jarakkan kedudukan diorang untuk kedudukan top 4 untuk Champions League season depan. So, aku rasa possibility besar untuk Arsenal menang Liga season ni agak tinggi guys. So, untuk fan-fan lain, cuba korang komen.